Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Afif Vidlan 73. Hari ni adalah hari Ahad 24 Mei. Hari ni Geng Azam atau APMC ada ride ke Cangkat Jering sarapan ya. Tapi dok rasa nampak macam lunch lah tu. So jom kita pelan-pelan lah gerak. Aku tak abang mereka baru aku join. Aku mereka akan RV dekat mana nama dia, kat Sungai Bakak. Tapi aku tak akan pergi singgah Sungai Bakak. Aku pakai exit Jawi and halau ke Parit Buntak. So aku nak collect barang dekat Abah Cik. So ya, aku rasa aku nak kena singgah isi minyak kot. Ya, isi minyak dekat Kepala Batang. Saya dah sama boleh. Ciao, bye. Oh, itu dah sampai isi minyak tu. Ada coki? Tak ada. Adik tu buat good sign. So kita akan straight pergi ke Parit Buntak. Oh, alhamdulillah kita akan masuk daripada Sungai Dua macam biasa. Assalamualaikum. Ha? Lepas tu kat mana bilang? Siap bang. Kalau ikut location ni pergi hantar belah sana tu, saya pusing-pusing hitam mana tu. Tak boleh dah, Mai. Jangan kat lah mintik. Mintik setempuk lah. Okay, so kita dah ada dengan Abang Syam ni tu, Abang Cik 636 ni tu. Kita akan pergi teluk Teluk Bongsu tu jumpa dengan Abang Capik. Dah ada side mirror side mirror. Aku beli dengan abang cik kita. Dia ada kat sana. Jalan. Boleh nampak lah makcik macam sedikit trauma. Tak tahu, mungkin dia saja buat slow kot. Makcik ni baru-baru ni kan baru sangat lah. Tak lepas dia pergi Sepang, first track day dia crash sampai hitam lah. Dia Alhamdulillah dah fully recover sekarang. Dah boleh bawa motor Alhamdulillah. Biasa keluar pada highway macam itu, keluar highway tu. Abang Syafiq tunggu wayang matanya orang tua saya.
Bawah saya tinggal rumah ni lah. Saja dia pengen kutip dia rumah ha. Macam tu no. Kena ketik kat rumah nak. So kita dah jumpa dengan Abang Syafiq tau. Dengan Abang Syah, kita tunggu geng yang lain lah. Kita sambung. Ciao. Okay, mereka dah potong kita dah. Jadi kita pelan-pelan lah. Jadi selamat dah. Ada. Tak ikat helmet pula. Berjalan dulu. Bismillah. Astaghfirullahalazim. Bagilah salam kau. Ini memang terus bagi salam pengenalan lah. Ha? 5 orang siapa? Hai, babi. Macam dia hot sangat. Hai. Kita pergi. Kahwin dah ha? Ha? Kahwin dah ha? Apa dia? Akad nikah dah. Belum, bukan aku gila. Abang aku. Jom. Aku kat jalan. Jalan straight je sampai. Ya, straight je.
Woi, apa tu? Macam mana dia buat macam tu? Dia strong lah. Boleh tak turun? Turun lah. Okay lah. Alright. Ambil kat abang tu, Abang Syam. Acik-acik. So kita dah sampai RMCJ. Oh biji. Ni motor Man kan motor Colby? Ni motor Man. Ni motor Bobby, motor Abang Syafiq kita. Motor aku. Nama bawa tu? Nama apa? Ashraf. Oh, Ashraf. Kita rasmi motor baru. Acak KTM. Cincau. Saya Aiman, panggil Cincau. Abang Syam kita. Azlan. Boy. Motor baru. Boleh pegang motor baru tak apa dah. Nak pakai tak mampu lagi. Abe Gen 4.5. So jom kita masuk makan tu. Ciao. Oh, ni lah dia pun kata RX-7X tu. Bos macam komen orang ni. Aku tadi penat aku boy Azam dengan Abel. Tu 4 orang lepas duk lock orang Azam. 27 lah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Aku dekat orang ni Azam. Kita order makan tu. Sekarang 11 berapa tak makan ni. Ni bukan. Breakfast ni lunch je. Oh, buat dah. Dah, kita order dulu hari sama bincang. Kita sudah makan. Apa tu daun baru je daun tu. Okay. So selesai. Terima kasih dekat yang belanja, aku tak tahu belanja. Dia kata Azam, betul Azam kata Lan. Salah siapa-siapa je lah. Terima kasih, moga murah rezeki. So alhamdulillah kita dah selesai makan. Sekarang mereka ajak pergi Tepen, Taman Tasik Tepen. Kita dekat Gambak. Saya ikut saja. Inilah ketua kita. Fuh, tukar motor, pushback pun kena tukar. Tak boleh pakai dah Epan Star lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibadah wa ittaqullah. Saya hari ini berbesar hati dalam kamera on ke? Saya masuk dalam kamera AI 73. Jangan lupa untuk like, subscribe dan follow channel Cincau Soya dekat TikTok. Weh, ni nak masuk sini Azam senang ah. Oi, Azam hang tunduk tak tadi dulu sini? Oh dah ah. Saya sama ni, ciao. Jom jumpa lagi. Jom Kobi. Jumpa lagi.
kita dah sampai tu. Lega. Kalau tak jenuh. Tu. Masing-masing tu. Lepas ni tak kena AS tak apa. Okay, so Alhamdulillah kita dah kat Lopong Su. Kita dah isi minyak balik. Dah rehat saat. So, kita akan shoot balik terus ya. Alhamdulillah. Macam tu lah cerita ride kita pada hari ni. Tips dapat R. Yang bahaya tu Caltex.
VHV lah. Okay, Alhamdulillah. Kita pun dah selesai solat Zuhur dengan Asar. Jamaah terakhir kadang-kadang. So sekarang ni probably kita akan shoot terus keluar SP Selatan. Kita lajak pergi kedai Abang Mat Saya put cakap dia nak main ambil motor. Boleh lah, singgah sat. Bismillah. Okey, apa-apa minum. Baik, jom. Jom. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni selesai. Lama daripada pagi sampai ke petang keluar. Allah Akbar. Kononnya nak pergi sarapannya. Dah terlajak lepak pula. Terima kasih hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih orang baik. Hari ni tak keluar modal makan. Lagi tadi tak pastilah siapa bayar, Azam ke Lan tak pasti kan. Terima kasih. Kita belanja makan, tak sah minum pun. Mok put belanja, Alhamdulillah, terima kasih. Dah dah. Rezeki Allah hari ni. Kita balik dulu. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. See you in the next one. Ciao.